Okey, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada nak awak di masjid kita awak rumah kita. Jadi kita nak ajak kepada semua yang jemaah-jemaah yang berdekatan dengan Masjid Tanah Putih. Jadi kita nak ajak sama-sama kita datang ke majlis yakni solat duha bersama penghayatan hari Arafah. Pada 26 hari bulan jatuh pada hari Selasa, kita bermula pada pukul 8.30. Pakat wari muslimin muslimat yang berada di sekitar Tanah Putih, Masjid Mutiara Orang Muslim, dekat mari. Kalau nak mari jauh pun tak apa, nak masalah. Kita ala lukai. Orang ramai kau mana tak. Tapi kalau masjid-masjid yang mau buat, semulanya utamakan masjid yang lah. Nanti kita ajak pelakon ramai-ramai. Tak. Sama-sama kita pada hari itu memeriahkan majlis ni lagi lah. InsyaAllah pakat mari yang mana solat duha yang akan diimamkan oleh bila kita sendiri, bila Aiman. Lepas tu kita mengajak ustaz kita, Ustaz Ikhwan, Ustaz Ikhwan Abdullah daripada Kampung Lembaga. Jadi insya-Allah sama-sama kita memeriahkan masjid kita. Insya-Allah hidup kita berkat Allah SWT. Assalamualaikum.